Aku rasa bosan nak duduk rumah, Riz. Kau ni tak nak rasa jalan-jalan keluar lagi ke? Kita ajaklah member-member lama kita yang sekolah lama kan. Ajak Rai ke, aku ni dah lama tak lalu jalan karak ni. Rasa bosan doh. Jomlah Riz, bosan lah. Aku pun sebenarnya rasa bosan. Tapi itulah kan, kita ni dah hidup bujang. Nak buat macam mana? Girlfriend pun tak ada. Tapi kalau nak ride motor jalan karak tu, boleh je. Aku on je. Tapi itulah, ajaklah kawan-kawan lama kita. Boleh je Riz. So bila kita nak buat? Malam ni lah. Malam ni macam syok je kita jalan jauh-jauh pergi karak kan. Jom lah. Aku bagi tahu kawan-kawan aku jap. Pasal kita nak pergi apa? Nak pergi karak nak jalan-jalan naik motor kan. Ajak aku ambil telefon aku jap. Mana telefon aku? Ni deh. Okay, so sabar jap. Okay. Assalamualaikum geng. Geng. Malam ni kita berjumpa dekat kafe yang baru buka tu, yang dekat dengan mall tu. Kumpul-kumpul situ. Sebab aku nak ajak korang pergi jalan karak malam ni. On tak on? Kita ride ramai-ramai. Ada Riz sekali yang risau. Cun? Serius lah? Baik dah korang. So korang ready je. Dekat apa kedai makan yang lama tu. Yang baru tu, yang baru. Yang apa nama kedai dia aku pun tak tahu. Yang warna hijau dekat-dekat mall tu. Korang ready kat situ je. Nanti kami datang. Malam ni On eh. Okey, mantap Riz, diorang kata on je. So kita pun kena on lah. Apa lagi kan? Mantap doh Riz. Mantap doh. Dah jom. Kita kena buat baju juga ni. Takkan kita nak pakai macam ni je Riz. Kau ni jom duk main laptop. Jom. Let's go. Mana bilik aku kat atas. Tak sangka lah kita ride balik dengan kawan-kawan sekolah kita. Okey Riz, aku dah siap Riz. Aku macam ni lah baju ride aku tau. Baju Viz. Aku idola tau dengan abang Viz. Kau ni dengan baju apa je ni? Nanti pakai helmet tau. Tapi nanti kau bawa lah. Sebab aku tak nak lah. Rasa macam pelik tau kalau aku bawa motor nanti. Sebab aku dah lama tak bawa motor. Kau ride lah, kau bawa boleh okey boleh Okey jom. Aku rasa kawan-kawan kita pun dah tunggu dah tu. Jom lah. Let's go lah. Mantap tu. Muaz berprop. Apa tu? Jangan berprop geng. Aduh korang ni. Motor pun nak berprop. Dah Willy dah pacak siap dah. Ini lagi ride terbang. Korang dah ready nak pacak Jadi so untuk geng saya lah yang akan ketua korang hari ni. Jadi untuk malam ni kan kita ride kan. So korang follow lah Riz dengan saya untuk malam ni. Tapi korang lag je. Korang jalan slow-slow je. So kita jalan slow-slow. Okey boleh jom Riz. Kita gerak slow-slow Riz. Diorang follow je. Gerak. Let's go geng. Kita ride. Let's go. Amboi dia sampai Willy geng. Riz tak sangka lah Riz kita sampai boleh ride ramai-ramai. Tahu belakang dengan ngelag je. Dia orang main langgar-langgar pula. Ada motor mahal ni. Jalan-jalan slow-slow kan. Tak sangka lah. Okey. Jom geng. Kenapa kau berhenti pula ni? Jom jalan-jalan. Aduh siapa pula letak prok ni? Kenapa ni? Aduh. Dah jom gerak. Jangan ada terpesat. Kenapa ramai yang pengsan? Kenapa ni? Kenapa ramai accident? Okey. Korang, kenapa korang pengsan? Riz. Man. Lan. Apa yang korang buat ni? Kenapa korang pengsan? Apa yang dah jadi? Semua motor terbakar. Datang mana pula ni? Macam apa benda tu? Kau siapa? Kau tinggal sini ke? Aduh. Apa dia ni? Bang, kau tinggal sini ke bang? Mana ada rumah sini bang? Nampaknya kau pun dah salah masuk ke tempat aku. Akhirnya kau boleh tewaskan semua kawan-kawan kau. Maksud kau tewaskan kawan aku? Macam mana tu? Kau ni jangan pelik-pelik weh. Kenapa kawan-kawan aku ni semua dah pingsan? Apa kata? Kau
tengok dekat belakang kau. Ada siapa dekat belakang kau? Dekat belakang aku. Wih, korang. Apa dia ni? Apakah? Lari! Mama, tolong Mama, tolong. Diorang kejar aku. Kawan-kawan aku. Tengok tu. Wih, ramainya. Lari. Okey lagi. Macam tu lah untuk cerita salah jalan karak. Jadi siapa yang nak tengok full video apa yang terjadi dengan kawan-kawan Vince dan juga Vince sendiri, jangan lupa subscribe YouTube channel Vince dan komen and then share and share komen korang. Okey, bye bye semua. Bye bye. Tolong, aku kena kejar. Tolong.